TV PSS Anoh mempersembahkan. Namaku Kasih. Setiap hari persekolahan, inilah rutinku selalu membawa beban yang berat naik tangga lagi sangat memenatkan dan melelahkan. Menuju ke kelas yang jauh. Apabila masuk ke dalam kelas pula adalah saat untuk aku melepaskan beban ini buat sementara. Melihat suasana kelas yang sangat suram, hamba dan lesu. Yang bermain terus bermain, padangan kosong dan tidak menarik. Dengan yang berlari ke sana sini dengan kemudahan yang daif, sangat menyedihkan. Guru yang masuk mengajar pula kebanyakan masih mengekalkan cara yang sama. Cak and talk. Bukan salah mereka, aku tahu. Sehingga ramai yang mengantuk, bosan dan tidak berminat. Aku selalu membayangkan alangkah seronoknya kalaulah pergi ke sekolah tidak lagi membawa beban yang banyak dan berat. Tak adalah penat nak belajar nanti, tapi hanya perlu membawa tablet sahaja. Kecil, comel, ringan pula tu. Nak berjalan ke sana ke sini pun tak susah, tak penat. Nak berapa tingkat pun tiada masalah. Senang dan sangat memudahkan. Bolehlah aku tumpukan pelajaran dengan mudah. Kelas pun cantik dan lapang. Kehadiran pula scan aja. Dan bila masuk ke kelas, tak ramai sangat, tapi tak adalah aku seorang je. Semua buku, pelajaran, kerja rumah, tugasan hanya di hujung jari sahaja. Berharapnya impian ini jadi kenyataan. Amin. Sebenarnya terlalu banyak dan berbagai lagi fungsi digital IT dan multiteknologi dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Jom kita saksikan. YouTube, TikTok, aplikasi Google, Apple, Windows, Digital Educational Learning Initiative Malaysia ataupun Delima 2.0 adalah antara contoh bahan digital pendidikan masa kini. Kelebihan digital yang merangkumi pelbagai media dan medium menjadikan pendidikan digital masa kini lebih menarik, interaktif, mudah, pantas dan tuntas. Akses pembelajaran di mana sahaja dan bila-bila masa menjadikan pembelajaran kendiri lebih santai dan sampai. Belajar sambil bermain dengan berbagai games merupakan saat yang memujakan bagi semua murid. Skor, markah, anugerah menjadikan adrenalin semakin memuncak. Augmented reality AR dan virtual reality VR atau reality maya membolehkan murid melihat konsep pendidikan yang sukar di depan mata. Dalam masa yang sama, pengurangan kos dapat dijimatkan. Tiada lagi buku dan bahan fizikal digunakan secara tidak langsung menjana kemesraan alam. Seterusnya, pendidikan digital adalah lambang persediaan murid rakyat Malaysia dan dunia ke arah pendidikan masa depan digital tanpa sepadan. Namun, jangan kita lupa alfa, lalai dan reka. Sehebat mana teknologi sekalipun, walau menggapai langit tinggi, kita tetap memerlukan seorang guru yang lembutnya, sabarnya, mengajar tulis dan baca kerana di situ ada doa dan berkatnya. Assalamualaikum.